Okey, penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ayo kita teruskan ke segmen yang ketiga kita. Seperti yang dijanjikan, kita berbicara berkenaan Technoference. Mengenal, mencegah dan memulihkan hubungan keluarga. Pastinya ramai dalam kalangan anda yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan Technoference ni? Ini merupakan satu istilah baharu. Untuk mengetahui definisi yang lebih lanjut berkenaan Technoference ni, kita perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu di studio, iaitu Puan Jamilah Samian, perunding keibu bapaan ataupun bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai parenting consultant. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebagai permulaannya, kita nak mudahkan pemahaman masyarakat sebelum kita lanjutkan perbincangan yang lainnya. Pastinya kita mulakan dengan memberikan pincian. Pasti dalam kalangan makcik-makcik penonton kita kat rumah, apa dimaksudkan Technoference ni? Kita berikan penerangan yang mudah kepada mereka. Ya. Kalau lihat istilah Technoference adalah gabungan dua perkataan, teknologi dan interference. Ya. Maksudnya gangguan teknologi terhadap hubungan sesama insan. Jadi dalam slot ni kita akan bincangkan khususnya impak gangguan teknologi ini kepada keluarga. Okey, jadi kita nak tahu lebih lanjutlah sebab kita rasa teknologi ni dia menghubungkan keluarga kan. Contohnya anak-anak yang belajar di luar negara boleh berhubung dengan ibu bapa di rumah kan. Kita nampak sudut pandang yang positif bagaimana ia lebih menghubungkan. Jadi kalau Puan boleh perjelaskan dengan lebih lanjut bagaimana teknologi secara tidak langsung juga boleh orang kata menjauhkan hubungan antara individu A dan juga individu B. Ya. Contohnya ini apabila kita bersama keluarga berdepan face to face kan, anak tu balik ke rumah nak tunjukkan sesuatu kepada ibu bapa, mungkin artwork ke ataupun di rumah, mama papa cuba tengok ni, tapi ibu dan bapa sekejap. Jadi sekejap tu kadang-kadang daripada sesaat jadi 2 minit, 5 minit, 10 minit dan anak pun hilang minat. Bukan sahaja setakat ibu dan bapa terhadap anak-anak, antara suami dan isteri begitulah juga. Jadi kalau kita lihat seolah-olah ia bukanlah sesuatu yang berbahaya. Kita rasa ini sesuatu yang sudah normal, sudah dinormalisasikan. Sebab di mana-mana pun kita lihat orang biasa dengan gadget. Betul. Tetapi sekarang ni sudah ada kajian yang menunjukkan bahawa apabila Technoference ini berlaku, sangat selalu, kerap, hari demi hari, sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit. Sehingga kan ada kajian yang menunjukkan bahawa antara suami dan isteri apabila Technoference ini berlaku begitu kerap, maknanya penggunaan gadget yang tidak terkawal, ia menyumbang kepada konflik antara suami dan isteri. Betul. Ya. Kita bayangkan ya, lampu dipadam, badan bersebelahan, tetapi hati berjauhan. Berjauhan sebab masing-masing melayari dengan media sosial ya. Okey, saya faham apa yang telah disampaikan. Sekali lagi kita tekankan kepada anda, Technoference ini bermaksud gangguan teknologi yang boleh merenggangkan hubungan kekeluargaan. Dan pastinya kita melihat kepada situasi sekarang ini tidak dinafikan. Kita melihat ramai dalam kalangan kita yang tunduk kepada gadget dalam masa yang sangat panjang, dan kita tidak mahu situasi ini terus merenggangkan hubungan kekeluargaan. Dan pastinya kita ingin mewujudkan satu batasan. Kalau contoh kita lihat dalam situasi sebuah keluarga sekarang ini, nak panggil anak makan pun guna WhatsApp. Tak ada dah macam mak-mak dulu. Pakai WhatsApp. Bila dah sampai meja makan, masing-masing dengan telefon pintarnya, sunyi, sepi. Bagaimana pentingnya aspek komunikasi tersebut untuk mengeratkan kasih sayang antara kita semua. Ya, betul. Malah kalau kita cakap tentang gadget ni, dia ibarat pisau sebenarnya. Ya. It can help you, it can harm you. Boleh membantu atau juga mencederakan, membawa mudarat. Ada manfaat, ada mudarat. Tapi yang pentingnya kita tahu apa yang kita patut buat dan batasan seperti yang Sarah cakap tadi kan. Saya percaya apabila kita sedar apakah manfaat, apakah mudaratnya, itulah titik permulaan untuk kita mula berubah. Ya. Satu yang saya nak sebut di sini, bukan sahaja antara suami dan isteri hubungan itu boleh terjejas. Sebenarnya Technoference ni, penggunaan yang tidak terkawal kalangan ibu bapa boleh menyebabkan anak-anak menjadi agresif. Ya, sudah ada kajian yang menunjukkan demikian.
Selalunya kita sebut, anak aku ni asyik main gadget itu ini. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa puncanya ialah kita sendiri. Ya, kenapa itu berlaku? Sebab anak-anak dia laparkan, dahagakan kasih sayang dan perhatian. Apabila tidak mendapat perhatian dan kasih sayang mencukupi, anak-anak ni sanggup berbuat apa sahaja. Sehingga kan sanggup berbuat sesuatu yang ekstrim untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa. Itu satu. Satu lagi perkara yang saya nak sebut ialah untuk anak-anak yang sudah meningkat remaja, yang biasa main game umpamanya, ya. Mereka, anak-anak ni, bila dia lihat mak bapak dia sibuk dengan gadget dan seterusnya, mereka tak akan komplain. Dia tak akan cakap, mama, abah asyik dengan telefon. They won't say anything sebenarnya. Tapi dia akan terasa dalam hati. Dan anak-anak yang lebih dewasa, yang lebih besar ni, dia akan mula menjauhkan diri, menyendiri, menyepi. Dan masalahnya ialah khususnya untuk anak-anak yang sudah biasa main game online, ya, mereka ni mungkin akan terdedah kepada dark world web. Dark web, apa yang kita sebut sebagai sesawang gelap, di mana banyak berlaku jenayah dan mereka mungkin terjebak menjadi mangsa kepada sexual grooming, perantunan seksual dan seterusnya, sebagainya. Kadang-kadang itulah kita ni sibuk dalam dunia yang serba moden ni kan, terlalu sibuk dengan kehidupan, dengan tuntutan tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah kan, untuk ialah memastikan agar anak-anak itu mempunyai makanan pakaian yang mencukupi, bumbung yang boleh melindungi mereka untuk tidur dan sebagainya kan. Tapi itulah kita nak cakap dalam konteks dunia digital sekarang ni, kita tak boleh hidup tanpa dia kan. Kalau nak cakap teknofriends ni, kita perlu cut off 100% kan. Apa cadangan daripada Puan sendiri? Ialah untuk orang kata menyeimbangi kedua-dua perkara sama ada digital dan kehidupan seharian tanpa digital. Ya. Pada saya ia berlaku apabila kita ada planning, ada perancangan dan kita lakukan secara yang terancang, ya. Umpamanya apabila sama-sama di meja makan, kan, kita boleh adakan house rules. Umpamanya mak dengan ayah jangan buka gadget masa tu. Itu adalah waktu di mana kita berbincang, dengar cerita, kan. Kalau anak-anak tu dah biasa menyaksikan, mak dengan ayah pun biasa dengan gadget, even those times, masa itu juga. Jadi bila masanya yang mereka dapat perhatian daripada kita, ya? Waktu malam dia nak tidur, tak usahlah tengok gadget. Kita duduk dengan dia, baring dengan dia, bercerita dan seterusnya, kan. Itu bukan itu sahaja. Waktu kita ada masa lapang, kenduri kendara, kita boleh wujudkan masa di mana sepupu sepapat boleh berinteraksi secara positif. Umpamanya saya bawa contoh seperti hari ini untuk board game. Board game ni adalah cara di mana anak-anak kita, anak-anak saudara boleh bersama-sama, mereka akan leka bermain. Saya sendiri apabila ada tetamu datang ke rumah, saya akan keluarkan board game yang banyak tu supaya mereka tak adalah duduk seorang penjuru situ, seorang penjuru sini. They are totally disconnected. Ya? Secara fizikalnya ada di situ. Tetapi lepas tu siapa dia tu, ya? Ya? Mungkin kita boleh mulakan kalau kita ada kenduri kendara, let everybody introduce themselves, saya sekian-sekian, saya dari apakah hubungan dengan keluarga tersebut. Jadi di masa lain, di waktu lain, bila dia berjumpa, dia dah tahu siapa insan tu. Kita ni adalah patutnya contoh yang terbaik untuk anak-anak. Betul. Saya setuju apa yang disampaikan. Ialah tujuan kita adalah untuk memurnikan keadaan. Kita faham realiti semasa sekarang ini. Bak kata patah, bapa borek anak rintik, bagaimana acuan, begitu juga anaknya. Dan pastinya kita melihat kepada situasi bagaimana pentingnya ibu bapa ni sebagai role model. Tapi dalam situasi semasa sekarang ini, mak ayah pun sangat leka dengan gadgetnya. Memang tak boleh lepas telefon pintarnya. Tapi ialah kita melihat bagaimana situasi ini akan memberi impak kepada anak-anak. Bagaimana mereka akan terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Dan sebagai contoh, kalau ada anak-anak kecil yang beragam ni, kita tengok ramai sebenarnya dalam kalangan ibu bapa, tengok anak nangis je, ambil gadget. Kan? Jadi bagaimana itu akan membentuk satu budaya yang tidak sihat kepada pembesaran anak-anak itu sendiri? Puan? Sebenarnya secara jujurnya, ini adalah satu fenomena gejala yang tidak sihat seperti yang Tuan sebut tadi. Sebab
apabila anak-anak tu daripada kecil diberi gadget, dia tidak belajar untuk mengurus emosi dia. Dia tidak belajar bagaimana untuk menangani saat-saat di mana dia rasa kecewa, marah dan seterusnya, sebab dia dilekakan dengan gadget ini. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak membantu pembesaran anak-anak kita dari segi kepintaran emosi. Sekarang ni kita sebut emotional quotient, kan, emotional intelligence yang sangat diperlukan. Betul. Sama ada di rumah ataupun di tempat kerja apabila mereka terpaksa menangani pelbagai jenis manusia yang cepat marah, yang perangai itu dan ini. Satu lagi ialah dari segi kepintaran juga. Apabila anak-anak ni terlalu didedahkan dengan gadget pada usia yang muda, ada bahagian-bahagian tertentu saja dalam otak tu yang akan dirangsang. Jadi ada tempat-tempat yang tidak akan menerima stimulasi. Ya. Saya juga nak sebut di sini, kenapa kita sebagai orang dewasa, walaupun secara dasarnya kita tahu tak elok benda tu, kenapa kita buat juga? Ya. Ini kerana ada hormon yang dirembeskan. Otak kita akan merembeskan hormon disebut sebagai dopamin. Dopamin rush ni, bila kita buat sesuatu, kita buka ni, tiba-tiba kita nampak sesuatu, image ataupun video ke, ataupun berita yang kita tak sangka, unexpected, kita rasa seronok. Ya? Kita rasa, oh aku nak tahu lagi. Jadi setiap kali kita buka gadget kita ni, smartphone, telefon pintar dan sebagainya, kita akan dapat dopamin rush tu. Dan sebab itulah kita tak sedar. Bila rasa teruja, kita rasa excited macam tu, kan, akan berlaku berulang kali sehingga kan masa tu habis begitu sahaja. Saya selalu sebut dengan ibu bapa, sebenarnya isu yang kita hadapi sekarang ini bukanlah kesuntukan masa, tetapi bagaimana kita menguruskan masa. Betul. Sebab ada masa tu. Kalau kita tak ada masa, macam mana kita boleh ada masa nak scroll macam-macam? Betul. Kan? Sebab itulah ramai yang kata masa sekarang ni cepat berlalu. Mana tidaknya. Sejam tak pun lah. Sejam. tak pun. 2 jam, 3 jam layan drama je. Dengan IG, dengan TikTok. Kan? Jadi itulah bukanlah tak elok, tetapi penggunaannya. Saya sendiri dengan anak-anak saya di pelbagai lokasi di luar negara, saya sangat bergantung kepada sistem umpamanya Zoom ataupun apa saja untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi communication is different from connection. Apabila kita berdepan begini, kita perlukan sepenuh perhatian. Pandangan mata, raut wajah dan juga gerak-geri sangat penting supaya anak tu rasa kita hadir untuk dia. Bukannya kita acuh tak acuh ataupun aku lebih berminat dengan benda lain. Saya setuju apa yang Puan nyatakan. Sebab kadang-kadang sekarang ni kan, kalau kita berkomunikasi kan, ramai yang kita bercakap ni, berkomunikasi tapi mata di telefon pintar ni. Tapi kan, kita seolah-olah rasa hilang rasa keakraban itu sendiri. Ya, itu itulah. Ada istilah dia disebut sebagai fubbing. Fubbing? Ya. How do you spell? Phone. Snubbing. Snubbing. Snubbing tu maksudnya kita macam kita tak kisah dengan dia, kan. Macam kita boykot dia. Jadi menggunakan phone untuk snub orang tu. Kita tak beri perhatian. Dan di tempat kerja itu juga menjejaskan perhubungan antara kita dengan rakan sekerja. Betul. Kadang kita terasa kita borak dengan orang tapi tengok phone. Macam alamak dia buat salah ke? Itu notification tu kan. Okay, ada 2 term kita belajar hari ini, fubbing and technofriends. Terima kasih Puan bersama kita hari ini untuk kongsikan diskusi dengan ringkas berkenaan topik kita. Tajuk utamanya adalah berkenaan dengan technofriends. Ya, terima kasih Puan Jamilah Samian, perunding keibubapaan, dan pastinya ini sangat membantu kita khususnya untuk golongan ibu bapa untuk sama-sama kita membudayakan persekitaran yang lebih sihat untuk anak-anak kita dan ciptakan batasan untuk kita memperlihatkan dan juga menonjolkan keseimbangan di antara keakraban hubungan di antara keluarga kita. Okey, kita nak beres ketika nak bawa anda semua ke Met Malaysia secara virtual saja. Saksikan di skrin bersama dengan rakan pelapor kita yang sudah pun bersedia di sana untuk berkongsi pada anda berkenaan ramalan cuaca hari ini. Silakan.